Kadang, hidup ni busy sangat sampai kita lupa nikmat yang ada depan mata. So hari ini, kita orang nak bawa korang ikut satu perjalanan selami alam dan budaya. Dari satu laluan Putrajaya, akan ada 3 lokasi yang kita orang akan bawakan. Destinasi pertama kita hari ini dekat sangat dengan KL, iaitu Farm Fresh UPM Serkang. Untuk harga tiket masuk dewasa ialah RM15, kanak-kanak dan warga emas pula RM10. Dah pakai wristband, scan QR map and jom kita explore. Kalau korang seorang pecinta haiwan, I can safely say this is the place untuk korang. Ada haiwan comel macam arnab ni. Kambing dia unik. And korang boleh bagi makan haiwan-haiwan ni dari luar kandang je tau. Oh lupa, dekat sini ada reptiles juga. Jadi jangan ngada-ngada korang nak pergi belai atau bagi makan sebelum diorang yang makan korang. So apalah point pergi Farm Fresh kalau tak tengok lembu kan? So jom kita orang bawa korang pergi cow barn. Inilah bintang utama kita. Masuk je barn ni, korang boleh tengok lembu-lembu ni secara dekat. And yang paling lawak, cuba korang tengok ear tag diorang. Fancy betul nama. Kat sini, susu segar diperah guna mesin je. Lebih bersih, selamat dan kualiti susu lebih terjamin, lebih higienik. Puas jalan-jalan dalam ni, cuaca pun makin panas. Jadi, kita orang singgah makan tengah hari dekat The Acre Cafe dalam Farm Fresh ni. Total spend untuk makan tengah hari sahaja cuma RM76.60. Mungkin kedengaran agak mahal kan? Tapi pizza yang kita orang order ni boleh kongsi untuk 2 ke 3 orang makan. Kita orang sekadar nak alas perut je sebelum bergerak ke lokasi seterusnya. Sampai pun kita dekat Anjung Floria Putrajaya. View dekat sini memang nice. Boleh nampak jambatan Sri Sarjana, tasik luas, angin pun sepoi-sepoi bahasa. Tapi kan, sebenarnya ada satu spot istimewa kita orang nak tunjuk dekat sini. So ni a bit of fun fact of Taman Persahabatan China-Malaysia. Jadi jom kita orang bawakan korang ke sana. Siapa sangka dekat tengah-tengah Putrajaya ada hidden gem macam ni. Setiap batu dan ukiran kat sini membawa maksud persahabatan yang kekal abadi. Bila masuk je sini, vibe dia terus berubah. Dengan seni bina gaya lingan, laluan berbatu dan deretan limpin merah. Taman Persahabatan China-Malaysia ini sebenarnya sangat istimewa. Ia dibina sebagai simbol keakraban diplomatik dua negara. Destinasi yang terakhir, Astaka, Morocco. Dekat Astaka ada 2 area. Ada area laman utama, ada area galeri dalaman. Kalau korang nak masuk, kena beli tiket tau. RM3 untuk dewasa, RM1 untuk kanak-kanak. Astaka ini merupakan satu pertukaran budaya antara Malaysia dan Maghribi. Dekat sini, seni ukiran dia kebanyakannya adalah kaligrafi Islam berserta corak-corak yang agak kompleks. Ukiran ini semua dibuat oleh pengukir-pengukir Maghribi tau. Kalau dah ada pintu besar, pintu kecil pun ada. Ada banyak pintu pameran iaitu Magnus, Rabat, Fez dan Esauria. Pembinaan Astaka ini telah disiap sepenuhnya dan dirasmikan pada tahun 2004. Walaupun perabot dekat sini nampak mewah, tapi korang jangan gatal tangan tau, sebab semuanya barangan yang dijaga. Kita selalu hargai negara orang, padahal negara sendiri pun belum kita explore sepenuhnya. Semoga vlog hari ini dapat buka mata korang betapa banyak emas di negeri sendiri yang menanti untuk kita terokai. Korang dah tengok kan exploration kita pada hari ini? Kalau korang nak tengok lagi banyak tempat yang menarik,
Stay tuned and see you guys in the next Video.